Di tangga pertama, Indonesia. Indonesia menunjukkan prestasi KDNK yang tertinggi, iaitu berjumlah 1.4 trilion US dollar dengan populasi melebihi 277.5 juta orang dan mempunyai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negara ini memiliki sektor ekonomi yang pelbagai termasuk pertanian, perlombongan, pembuatan dan perkhidmatan. Indonesia kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak, gas, arang batu dan kelapa sawit yang menjadi ekspor utama negara. Selain itu, sektor pembuatan terutamanya tekstil dan otomotif telah berkembang pesat. Kerajaan Indonesia telah melaksanakan pelbagai pembaharuan ekonomi dan pelaburan dalam infrastruktur untuk menarik pelaburan asing dan meningkatkan daya saing ekonomi negara di peringkat global. Kerajaan Indonesia optimis dengan prospek ekonomi masa depan. Belanjawan Indonesia 2025 menetapkan perbelanjaan sebanyak 3,621.3 trilion rupiah dengan defisit yang diunjurkan pada 2.53% daripada KDNK selaras dengan kelulusan Parlimen. Langkah-langkah penjimatan telah dilaksanakan termasuk pengurangan perbelanjaan sebanyak 306 trilion rupiah melalui langkah-langkah kecekapan untuk mengarahkan dana kepada aktiviti-aktiviti yang lebih produktif dan bermanfaat secara ekonomi.